Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan memasuki satu bab yang sangat penting dan menjadi salah satu tunjang utama dalam kursus KIA ini, kursus integriti dan anti rasuah, iaitu rasuah berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atau lebih dikenali sebagai Akta SPRM 2009. Topik ini bukan saja penting untuk tugasan akademik you all dan juga quiz, tetapi juga sebagai pengetahuan asas seorang warga negara dan bakal profesional dalam apa jua kerjaya anda nanti. Dan dalam dunia hari ini, kita tengok integriti ini bukan lagi satu pilihan, ia adalah suatu keperluan. Kita sering mendengar isu rasuah dalam berita, medsos, media sosial, malah mungkin dalam pengalaman harian kita sendiri. Dan rasuah ni bukan sekadar perbuatan salah, ia adalah kita kata barah yang merosakkan masyarakat, organisasi dan juga negara. Dan pelajar sebagai generasi yang akan datang perlu memahami bagaimana rasuah beroperasi, bagaimana ia dikesan dan bagaimana ia dicegah. Jadi kuliah ini bertujuan memberi kefahaman menyeluruh tentang jenis kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia. Dan bab ini kita akan bawa sedikitlah kita akan sentuh definisi rasuah. Kita pernah sentuh dalam bab sebelum ini, definisi rasuah oleh organisasi antarabangsa dan juga 4 kesalahan utama menurut Akta SPRM 2009 ini. Dan kita akan tengok contoh-contoh kes benar serta bagaimana sistem perundangan bertindak terhadap jenayah ini. Dan kita juga akan meneliti isu berkaitan seperti hadiah, konflik kepentingan dan juga pengubahan wang haram. Jadi sepanjang kuliah ini saya akan terangkan beberapa perkara dan saya akan wujudkan sedikit persoalan untuk membantu you all berfikir secara kritis. Jadi jangan risau, kita buat secara online. Saya akan berikan juga cadangan jawapan untuk setiap refleksi itu supaya you all boleh belajarlah secara kendiri itu nanti. Contohnya macam saya tanyalah kan, apakah pandangan anda, pandangan awal tentang rasuah kan? Adakah rasuah itu satu isu terpencil ataupun ia mempengaruhi kehidupan seharian kita? Jadi mungkin jawapan dia ialah kita cakap rasuah itu bukanlah isu terpencil kan? Ia menjejaskan semua aspek kehidupan, iaitu pendidikan, dari segi penguatkuasaan undang-undang, ekonomi, peluang pekerjaan dan keadilan sosial. Itu contoh jawapan itu kalau persoalan yang saya timbulkan tu nanti. Okey, kita mulakan dengan memahami maksud rasuah itu sendiri. Menariknya, walaupun setiap negara mempunyai undang-undang tersendiri, tapi definisi rasuah di seluruh dunia ini sangat konsisten. Banyak organisasi global seperti Transparency International, World Bank dan United Nations menyatakan bahawa rasuah ialah misuse of interested power for private gain, atau penyalah gunaan kuasa atau amanah untuk kepentingan peribadi. So definisi nampak ringkas tetapi dia sangat mendalam. Ia menegaskan bahawa rasuah hanya berlaku apabila wujud satu amanah yang dikhianati. Ini bermaksud orang yang terlibat dengan rasuah ni bukan orang biasa, tetapi individu yang diberikan kepercayaan. Contohnya pegawai awam, guru, polis, anggota tentera, jurutera, pentadbir universiti, pengurus syarikat dan siapa saja yang memegang kuasa membuat keputusan. Jadi penting untuk kita faham bahawa rasuah tidak selalu berbentuk wang. Ia boleh berupa hadiah, percutian ke barangan mewah, peluang beasiswa ke kontrak atau apa saja keistimewaan atau kelebihan sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ni. Jadi selain tujuan pemberian itu ialah untuk
mempengaruhi tindakan rasmi seseorang juga dia dianggap rasuah. So dalam konteks Malaysia, definisi dalam Akta SPRM ini juga jelas dan dia selaras apa saja yang diberi sebagai suapan, sama ada untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan tugas rasmi, itu dikira rasuah. Soalannya, kenapa dalam banyak kes rasuah melibatkan individu yang mempunyai jawatan atau kuasa, bukan orang biasa? Jawapannya ialah kerana hanya individu berkuasa lah yang boleh buat keputusan yang memberi manfaat kepada pemberi suapan itu. Tanpa kuasa, tak ada nilai yang boleh diperdagangkan. Itu maksudnya. Sekarang kita masuk kepada konsep bribery atau suapan. Bribery ini merupakan bentuk rasuah paling klasik dan paling kerap dilaporkan. Ini saya sudah bincangkan dalam slide sebelum ini. Tapi dalam Akta SPRM ni, suapan ni boleh berlaku dalam dua bentuk jugalah, bribery aktif dan juga pasif. So bribery aktif ni ialah apabila seseorang itu menawarkan ataupun menjanjikan ataupun dia memberi suapan. Contohnya pelajar sendiri menawarkan hadiah mahal kepada pensyarah dengan harapan markah dinaikkan. Walaupun pensyarah itu tak meminta, tawaran itu sendiri sudah salah di sisi undang-undang. Itu contohlah, saya ambil contoh dalam kalangan di peringkat universiti kalau berlaku. Bribery pasif, dia pula ialah apabila seseorang itu meminta, bersetuju untuk menerima atau menerima suapan. Contoh paling mudah ialah pegawai penguasa, dia minta wang daripada pemandu yang melakukan kesalahan trafik. So dalam kes pasif ini, orang yang memegang kuasa biasanya memulakan permintaan. Dan so perkara ini yang kita tengok ialah kedua-duanya salah. Tak ada siapa yang boleh memberi alasan seperti saya hanya terima saya terima je, bukan saya yang minta So undang-undang dia tak membezakan tahap kesalahan berdasarkan siapa yang memulakan tindakan. Jadi persoalannya, adakah menerima hadiah daripada seorang yang kita kenali boleh dianggap bribery pasif? Jadi kalau tak ada hubungan rasmi dan tak ada balasan yang diharapkan, ia bukan rasuah. Tapi jika pemberi mempunyai kepentingan atau berharap keputusan itu dipengaruhi, dia menjadi bribery. Itu salah satu persoalan pertanyaan yang saya bincangkan. Okey. Next ialah ini menerangkan satu elemen penting. Slide ini menerangkan satu elemen penting, suapan yang berkait dengan tugas rasmi. So rasuah hanya dianggap berlaku apabila pemberian atau penerimaan suapan itu mempunyai kaitan dengan tindakan rasmi seseorang. Dan tugas rasmi merujuk kepada apa sahaja kuasa yang datang daripada jawatan seseorang. Sebagai contoh, kalau kita tengok seorang pegawai pejabat tanah katakan, dia mempunyai kuasa untuk meluluskan permohonan tanah. Jika seseorang memberi wang supaya permohonan itu diluluskan dengan cepat, itu rasuah. Tapi jika seseorang tu memberi hadiah hari lahir kepada rakannya yang juga bekerja di pejabat tanah, tapi hadiah itu tak ada kena-mengena pun dengan sebarang permohonan ataupun tindakan rasmi, itu bukan rasuah. Jadi perkara ini pentinglah kerana ia membezakan antara hadiah biasa dan hadiah berbentuk suapan. So dalam kuliah ni nanti kita akan lihatlah bagaimana hadiah boleh bertukar status menjadi rasuah jika tiga syarat syarat yang tertentu itu dipenuhi. Dia boleh bertukar status. Mengapa undang-undang menekankan unsur tugas rasmi dalam menentukan rasuah? Kerana rasuah hanya berlaku apabila kuasa rasmi itu dipengaruhi. Jadi tanpa kuasa rasmi, tiada keputusan yang boleh dibeli. Okay. Ini di Malaysia, rasuah juga dikenali dengan nama-nama berikutlah. Kalau kita tengok ni
pun pernah dibincangkan sebelum ini. Pertama, duit minyak, tumbuk rusuk, pelincir, makan suap, under counter money, bunga emas, 7 ni kautim dan juga 2 kopi. Ini antara nama-nama rasuah lah yang kita yang disebut di Malaysia ini. Dan ini ialah bentuk rasuah, pun kita dah bincangkan. Tak semestinya wang atau hadiah saja, upah, kenaikan pangkat jawatan, bonus, dia dapat bonus, orang lain tak dapat bonus. Mungkin itulah perkhidmatan dari segi servis dan juga diskaun. Ni pun saya dah bincangkan sebelum ni. Okey, keempat kesalahan utama Akta SPRM 2009. Apa dia, kita tengok. Okey, Akta SPRM 2009 ni dia menggariskan 4 kesalahan besar yang menjadi asas kepada semua tindakan kes rasuah di Malaysia. Pertama, meminta atau menerima rasuah, menerima rasuapan. Kedua, menawar atau memberi rasuah. Dan ketiga, membuat tuntutan palsu. Dan keempat ialah salah guna kuasa oleh pegawai badan awam. So 4 kategori ini luas dan merangkumi pelbagai bentuk perbuatan. Misalnya salah guna kuasa, dia tidak semestinya melibatkan wang, hanya meluluskan tender kepada syarikat milik adik dia ke keluarga ke, dia tanpa melalui proses telus pun dah salah guna kuasa, kan. Begitu juga dengan tuntutan palsu, kan. Tuntutan palsu ni seorang pekerja dia menuntut allowance perjalanan untuk tugas yang tak dilakukan pun. Itu juga merupakan rasuah. So dalam kuliah ini kita akan tengoklah contoh kes real life bagi setiap kategori. Dan ini akan bantu you all lah, bukan saja untuk kita faham tentang teori ataupun konsep, tetapi juga mengenali corak dan modus operandi rasuah di Malaysia macam mana, kan. Jadi kalau kita tanyalah, kalau pada pendapat saya lah, antara empat kategori ini yang manakah paling mudah berlaku dalam organisasi, kalau pengalaman saya dulu, kalau kita tengok paling mudah ialah ni, tuntutan palsu ni selalu. Kalau you all jadi pegawai ke, jadi pengurusan ke, nanti you akan tengok ini paling senang orang yang kita tengok, kerana dia melibatkan kawalan dalaman yang lemah dan dia dilakukan oleh individu yang mengetahui sistem tuntutan macam mana, kan. Dibuatkan dan lepas kan kita. So ini kita kena alert jugalah, sebab dia boleh dipalsukan. Nanti kita akan bincangkan, saya akan tengoklah kat mana. Okey, ini kita tengok kesalahan pertama tadi yang kita cakap ialah meminta ataupun menerima rasuah, iaitu dia meminta ataupun dia terima rasuah. Ini berlaku apabila seseorang tu mengambil sesuatu berbentuk suapan sebagai balasan untuk melakukan ataupun tidak melakukan tugasnya, kan. Contohnya seorang pegawai immigration, dia terima wang atau terima duit untuk tidak menangkap pekerja asing tanpa permit. Walaupun tak ada bukti dia melakukan tindakan lain, penerimaan wang itu sendiri sudah cukup untuk disabitkan. So kita juga akan lihatlah nanti bagaimana mahkamah tidak perlu buktikan wujudnya tindakan rasmi sebenar. Dengan adanya bukti-bukti permintaan ataupun penerimaan rasuah, itu dah memadai. Macam mana dia nak buktikan, kan. Jadi kalau kita tanya mengapa undang-undang tu dia tidak memerlukan bukti tindakan rasmi berlaku untuk mensabitkan kesalahan, kerana elemen rasuah itu terletak pada niat. Kan kita pernah bincangkan sebelum ni, dia terletak pada niat dan penerimaan manfaat. Jadi itu bukan yang kata bukan pada hasil akhir dia lah. Contoh kalau kita tengok salah satu kes popular, kes seorang anggota polis, dia terima RM200 dari seorang lelaki supaya beliau tidak mengambil tindakan terhadap pasangan halwat. Walaupun nilainya kecil, 200 je, tapi ini tetap merupakan kesalahan besar, kan. Polis dan dalam kes ni polis tu akhirnya dia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda. Dan kes ni penting untuk menunjukkan bahawa rasuah tu tidak semestinya bernilai ribuan ringgit pun. Kadang-kadang nilai kecil pun boleh merosakkan integriti sebuah institusi jika dibiarkan, kan. Polis, kan, kita tengok RM200 pun nak ambil, kan. Jadi adakah
kalau kita tengok ni, adakah rasuah kecil itu lebih ringan daripada rasuah besar? Tak. Kesan moralnya sama. Ia meruntuhkan integriti. Kan? Tetap meruntuhkan integriti. Ini dalam kes lain yang jauh lebih besar. Kalau kita tengok tadi RM200 kan. Ini kes lebih besar ni, yang mana seorang timbalan pengarah, dia terima tiket penerbangan ke London bernilai lebih RM3,000 daripada kontraktor sebagai balasan kerana memberikan projek jutaan ringgit. Dan beliau akhirnya dihukum penjara dan juga didenda. Dan kes ini menunjukkan bagaimana hubungan antara pegawai dan kontraktor boleh menyebabkan salah guna kuasa dan rasuah itu berlaku. Jadi kalau kita tengok ni, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pegawai berpangkat tinggi itu mudah terdedah kepada rasuah? Kenapa? Kenapa orang yang kata berpangkat tinggi mudah terdedah? Jawapannya ialah sebab kedudukan mereka itu melibatkan kuasa, kan? Kuasa untuk meluluskan projek, ataupun dana-dana besar. Jadi ada kuasa, dia boleh lah, kan? Okay. Ini ialah kalau kita tengok sini, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pertama yang dipenjara kerana rasuah. Hakim dalam kes yang mana kes seorang hakim Mahkamah Syariah ni, dia menerima orang kata suapan untuk meringankan hukuman pesalah. Dia sangat memberi kesan kepada masyarakat sebenarnya. Hakim ni merupakan simbol keadilan, dan apabila simbol ini dicemari, masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap sistem. Dalam ni kes ni, hakim menerima RM13,000 kan, sebagai sogokan untuk mempengaruhi keputusan, dan akhirnya beliau dipenjara lah, dipenjarakan selama 6 tahun. Jadi apakah kalau kita tengok ni implikasi sosial apabila seorang hakim tu menerima rasuah, kan? Jadi bila kita tengok macam ni, kita cakap sistem keadilan itu terhakis lah, kan? Masyarakat hilang kepercayaan, dan juga imej sistem perundangan tu tercemar, kan? Kalau berlaku perkara-perkara seperti ini, okay? Ni pensyarah matematik terima rasuah, tambah markah. Ni dalam institusi pendidikan pun, rasuah pensyarah merupakan kes yang agak amat memalukan. Bukan agak lagi, memang memalukan, amat memalukan. Pensyarah tersebut dia terima RM1,000 je, kan, untuk naikkan markah 2 pelajar. Walaupun jumlahnya tak besar, tapi kesannya sangat besar. Pelajar yang tak layak lulus diberi kelebihan. Dan pensyarah ni dipenjara sehari dan kena denda RM25,000. Jadi kalau kita tanyalah, saya tanya, kita kata bagaimana rasuah dalam pendidikan itu menjejaskan kualiti graduan, kan, macam you all nanti nak grade ke apa. Ini bila macam gini, graduan yang dilahirkan itu tidak kompeten untuk diluluskan. Dia menjejaskan imej institusi dan juga pasaran kerja. Pasaran kerja. Itu yang berlaku sekarang. Kes seterusnya menunjukkan bahawa rasuah bukan sahaja berlaku di peringkat tinggi, seperti hakim ataupun pengarah, tapi juga dalam institusi pendidikan peringkat sekolah rendah. Di sekolah rendah ni, dalam kes ini kita tengok cikgu guru besar, dia terima RM4,400 daripada pengusaha kantin sekolah. Duit ini diberikan sebagai balasan untuk mendapatkan surat sokongan bagi melanjutkan kontrak kantin. Surat sokongan ni pun, dan bagi apa ni, dan dia dapat terima RM4,400 ni daripada pengusaha kantin, dan duit ini diberikan sebagai balasan lah, kan, untuk dia apa, untuk dapatkan surat sokongan nak lanjutkan kontrak. So walaupun situasi ini nampak seolah-olah urusan kecil, kan, kerana ia adalah tetap jenayah rasuah, kerana ia melibatkan kuasa guru besar sebagai individu yang mempunyai pengaruh dalam proses pemilihan kontraktor kantin. Bila seorang guru besar yang sepatutnya menjadi contoh teladan kepada murid-murid dan juga warga sekolah, dia terlibat dalam rasuah, ia juga merosakkan imej pendidikan dan amalan nilai murni yang ingin dibentuk dalam diri pelajar. Jadi kes ini dia memberi pengajaran penting. Rasuah ni akan terus berleluasa apabila seseorang itu
menggunakan jawatannya untuk mendapatkan kelebihan peribadi. Kalaulah pemimpin kecil pun sanggup melibatkan diri dalam amalan apa ni seperti ini, bagaimana masyarakat boleh meletakkan keyakinan kepada sistem pendidikan, kan? So kita juga perlu melihat kesan lanjutan dia. Jika pengusaha kantin tu tak layak diberi kontrak, hanya kerana bayar suapan, murid-murid sure akan terjejas. Makanan mungkin jadi mahal, kan? Tak berkualiti, kan? Mungkin tak selamat. Jadi maka apa ni orang kata, rasuah tu bukan hanya memberi kelebihan yang tidak adil kepada pengusaha kantin tu, tapi dia juga menzalimi murid-murid ni. Murid-murid yang tak ada suara ni. Dia menzalimi murid-murid. Okey. Jadi kalau persoalannya, mengapa orang kata jawatan kecil seperti guru besar juga penting untuk bebas rasuah? Kenapa? Kerana mereka juga dia membentuk budaya pentadbiran di sekolah. Jika pemimpin kecil korup, ataupun ni korup, maka keseluruhan ekosistem pendidikan juga akan rosak. Itu kita tengok. Okey, next ialah inilah kes berkaitan seorang eksekutif jualan yang menerima RM11,000 untuk membantu seorang mendapatkan ijazah tanpa melalui proses pembelajaran yang sah. Dalam kata lain, orang kata dia jual lah kelulusan akademik ni, kan? Ini bukan sahaja menyalahi undang-undang, ia merosakkan integriti keseluruhan sistem pendidikan tinggi, kan? Tak belajar, tak apa, dia dapat degree, kan? So tindakan seperti ini dia melahirkan graduan yang tak layak pun. Dan apabila dia masuk industri kerja ni kelak, nanti prestasi mereka dia akan merosakkan organisasi tu yang dia masuk tu, kan? Kerana asasnya itu tidak betul. So selain tu, dia mencemarkan jugalah reputasi universiti, ataupun college yang terlibat, sebab tanpa pengetahuan institusi itu sendiri, kan? Sebab dia masuk tu guna apa degree palsu, kan? Jadi perbuatan ini taklah hanya dianggap rasuah, tapi juga berkaitan dengan pemalsuan dokumen, serta mungkin pengubahan wang haram jika wang tersebut cuba disembunyikan, kan? Jadi mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM55,000 kepada individu ni. Dia menunjukkan betapa beratnya lah kesalahan mencemarkan sistem pendidikan lah. Jadi apakah kalau kita lihat implikasi orang kata jangka panjang, jika institusi pendidikan ini dia membiarkan pelajar boleh beli kelulusan, kan? Kalau kita tengok kesan tu, nanti implikasi dia ialah mungkin sistem akademik itu akan hilang lah credibility dia, dan pelajar dia tak akan belajar bersungguh-sungguh, kan? Dia buat tak kisah ke apa, dan akhirnya industri dan negara akan rugi, kerana dapat pekerja yang tak kompeten pun, tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan pun, kan? Tak ada ilmu, orang kata lah tak ada ilmu, kan? Okey, kedua slide ini ialah menerangkan kesalahan menawar atau memberi rasuah. Ini bahagian kedua yang kita ada 4 jenis kesalahan. Okey, penting untuk kita ingat bahawa walaupun pegawai itu dia tak terima suapan tersebut, tapi dia menawarkan suapan itu sendiri sudah menjadi satu jenayah. So ada individu dia percaya bahawa kalau tak terima tak salah, sedangkan undang-undang menyatakan sebaliknya, kan? Niat untuk membeli keputusan tu dah cukup untuk mendatangkan kesalahan. Ini menunjukkan bahawa undang-undang Malaysia ni sangat tegas dalam mengekang budaya suapan itu daripada berlaku di mana-mana peringkat pun. Kan? Kenapa? Kalau ditanya, saya tanya, mengapa undang-undang juga dia menghukum individu yang menawarkan suapan walaupun ia tolak? Kerana untuk menghalang cubaan mempengaruhi keputusan. Jika tak dihukum,
maka orang ramai akan terus mencuba membeli keputusan rasmi. Itu maksudnya. Okey, kes ni menukar sampel air kencing dengan air pipe. Okay. So kes ini berlaku apabila seorang lelaki yang yang ditahan kerana positif dadah. Dia cuba beri 1,100 kepada pegawai polis semasa sebuah di pusat hiburan. Tujuan ni ialah nak minta polis tu, pegawai tu tak ambil sampel air kencing tapi digantikan dengan pipe untuk dimasukkan ke dalam botol urine testnya. Jadi kes ini menarik kerana ia menunjukkan bagaimana rasuah digunakan untuk menyelesaikan masalah peribadi dengan cepat dan mudah je. Tapi akibatnya dia adalah lebih teruk daripada kesalahan asal, kan? Sebab apa lelaki itu akhirnya dipenjara dan didenda. Dan pegawai polis tu turut kata terdedah lah kepada tindakan tata tertib jika dia terima rasuah tu. So dalam konteks profesionalisme ini, pegawai yang menerima suapan seperti ini, dia akan merosakkan kredibiliti pasukan penguatkuasa, kan, secara keseluruhannya. Dan jika rakyat hilang kepercayaan terhadap polis, so undang-undang ni tak lagi lah dihormati, kan. Jadi orang kata kesan kalau masyarakat percaya bahawa mereka boleh, orang kata, by their way out dari segi tindakan undang-undang. Jadi bila macam ini, undang-undang tu tak lagi dihormati lah. So kes jenayah pun makin meningkat dan institusi penguatkuasaan tu kita lihat tak boleh dipercayai. Tapi jangan kata kerana titik nilai rosak susul pelanga, kan. Taklah, kan. Ni bukan semua macam itu, sebahagiannya lah. Ini adalah kes yang kantoi, kan, yang tertangkap. Okey, dalam satu kes lain, ini kontraktor dia memberi 3,000 RM3,000 kepada penguatkuasa pejabat tanah dan galian, kita panggil PTG, dan supaya syarikat ni tak dikenakan tindakan atas aktiviti kuari tanpa permit. Dia menggali ni tak ada permit, kan. Sepatutnya kena ada permit, kena ada lesen. Pergi pejabat tanah dapatkan lesen, tapi tak, dia gali ni secara haram. Jadi nilai rasuah ini mungkin kelihatan kecil, kan, RM3,000 je, kan. Tapi keuntungan daripada operasi tanpa permit ni, dia mungkin mencecah lebih puluhan ribu ringgit. Ini pengalaman saya kat pejabat tanah dulu, tengok kes macam ni, dia dapat kali ni banyak, puluhan ribu ringgit. Kerajaan kurang tak ada hasil. Tapi bila ni berlaku dekat adalah berlaku, kan, dan dia melibatkan rasuah RM3,000 je dapat pada pegawai, tapi kerajaan kehilangan income, kehilangan hasil. Jadi rasuah ni dia mendorong banyak syarikat kecil dan juga besar yang mengambil jalan pintas. Dia malah tidak mematuhi undang-undang kerana merasakan bayar sikit rasuah tu lebih murah daripada membayar permit dan juga cukai sebenar. So jadi jika amalan ini berleluasa, so negara akan kehilangan lah hasil cukai, kan. Ini cukai hasil ni biasanya cukai negeri lah, kan, tanah, kan. Selain itu alam sekitar rosak, kan. Tak ada orang kawal, tak maklum, tak sebagainya, tak ada orang yang memantau, dan persaingan pasaran pun menjadi tak adil lah, kan. Ada yang bayar, tiba ada orang yang tak bayar, kan. Jadi tak adil, kan. Jadi kalau kita tanya mengapa perniagaan kecil juga dia juga cenderung menggunakan rasuah sebagai strategi mengelak tindakan, kerana dia menganggap bahawa rasuah itu lebih murah, dan juga cepat daripada mematuhi proses undang-undang itu, kan, prosedur malas, leceh dan sebagainya. Okey, ini peniaga beri rasuah untuk elak ditangkap immigration. Okey, inilah seorang peniaga, dia cuba memberikan RM610 je kepada pegawai immigration supaya tidak mengambil tindakan terhadap dia kerana tak ada permit pekerja, tak ada permit kerja yang sah. Jadi walaupun kecil RM660 je, dan mungkin dianggap duit kopi oleh setengah pihak, ia tetap juga dianggap rasuah. Jadi
pegawai immigration ni dia mempunyai kuasa besar untuk menangkap, kan, dia nak tahan orang tu, kan, dan juga boleh ambil tindakan terhadap pekerja ataupun majikan. Jadi apabila kuasa kata sebesar ini dicemari dengan suapan, jadi keseluruhan sistem kawalan immigration ni akan gagal, kan, kerana nilai RM610 je, kan. Jadi nilai suapan kecil ni dia tidak mengurangkan, orang kata, keseriusan dalam kesalahan. Jadi undang-undang ni melihat elemen rasuah tu bukan jumlah, kan. Jadi kalau kita tanya mengapa nilai suapan itu tidak menentukan berat atau ringan jenayah rasuah, kerana kesalahan itu terletak pada niat yang mempengaruhi kuasa rasmi, jadi bukannya pada jumlah wang sahaja. Okey, kes ini mungkin paling kecil dari segi nilai, kan. Kita tengok RM50, yang mana seorang lelaki cuba beri RM50 kepada polis, supaya tak dikenakan tindakan kerana dia menunggang motosikal tanpa lesen, kan. Dan ada orang beranggapan bahawa RM50 itu bukannya rasuah sebenar, kan. Dia kecil je, kan, macam duit kopi tu. Tapi undang-undang melihatnya sebagai suapan. Walaupun dia RM50, sebenarnya lebih berbahaya kerana ia mencipta budaya bahawa rasuah itu adalah perkara biasa. Hanya RM50 sahaja, rokok sekotak, lama-lama ia menjadi normal. Jadi apakah bahaya, orang kata, kalau normalisasi rasuah kecil? Jadi bila jadi normalisasi, jadi normal, jadi perkara biasa, maka masyarakat pun lama-lama dia jadi tak peka. Rasuah kecil ni menjadi budaya. Kemudian baru dia akan berkembang menjadi rasuah yang besar, kan. Mula-mula kecil, kan, jadi dia akan jadi perkembangan besar sebab dah biasa benda-benda macam ini tak diatasi dari awal. Okey, saya stop part ni, kita akan sambung part 2. Jadi soalan ni, apa yang ini you all kena buat lah, aktiviti ini. Apa perlu dilakukan jika anda ditawarkan rasuah? Sekiranya anda ditawarkan rasuah, apa yang perlu dilakukan? Jadi saya tinggalkan you all dengan pertanyaan ini untuk anda jawab secara jujur di aktiviti individual di Otter. Tak perlu panjang, cukup hanya sebaris 2 saja. Okey. Saya tinggalkan anda dan kita akan sambung dengan bahagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.